dan penindasan dan memeteras segala budaya hedonisme yang tidak berakhlak. Panggillah dengan apa nama sekalipun, Ye ke, Yaya ke, apa pun, saya pun tak tahu. Ia adalah perkara keji, tidak bermoral dan bercanggah dengan tradisi hidup Islam. Kementerian dan ATM sememangnya telah lama mengharamkan kegiatan yang tidak bersasiah ini di semua kem di seluruh negara. Dan kita telah menetapkan peraturan dan garis panduan yang jelas dan tegas berkaitan segala aktiviti sosial yang boleh dan tidak boleh diadakan di kem. Lebih-lebih lagi dengan penubuhan Kor Agama Angkatan Tentera Kagat yang sepatutnya membendung apa-apa unsur yang mungkar dalam kalangan anggota kita. Aktiviti-aktiviti haram dan tidak bermoral sebegini tidak sepatutnya berlaku lagi di mana-mana kem kita. Tak ada sesiapa harus menerima segala bentuk pelecehan hak asasi. Tiada wanita harus dijadikan objek seks dan hiburan di mes dan wisma perwira kita. Untuk makluman, banyak ahli-ahli bakat tulis surat pada saya untuk bantu melihat perkara ini. Kepada sesiapa